Setiap kad ada tujuan, setiap combo ada rahsia. Bukan nasib semata-mata, tapi strategi bersatunya Solar dan Taufan penuh kuasa. Untuk custom deck kali ini, saya pilih Battle Crush Starter Deck. Sebelum ke strategi, kita perkenalkanlah dulu barisan kad-kad kita. Calon-calonnya adalah 6 kad utama Boboiboy Ais, Boboiboy Ais, Pahlawan Salju, Mas Gardu dan Boboiboy Air. 6 kad tekanan Boboiboy Blaze, Boboiboy Blaze, Boboiboy Api, Tentera Bara, Panglima Pairapi, Rok Taroka dan Tok Taroka. 7 kad menang bersyarat Boboiboy Solar, Boboiboy Sopan, Mas Mawais, Boboiboy Taufan dan Boboiboy Taufan. 9 kad kawalan, kad sokongan Kuali, Ying, Yaya, Gopal, Panglima Yanari, Rokiah dan Tok Rok, Adudu dan Fang. 2 kad bantuan Papa Zola dan Pak Pato. Siapa cakap deck yang tak bergabung tak power? Nasib-nasib juga, tapi strategi kena ada. Strategi fasa awal. 1. Boboiboy Ais untuk stabilkan tempo. 2. Boboiboy Ais peluang auto win next round. 3. Fang tambah tempo. 4. Kuali tambah kad di tangan. 5. Panglima Yanari peluang pilih kad tau. Dan 6. Boboiboy Blaze kurangkan kad pihak lawan. Strategi mid game, kita fokus pada aktifkan auto win dengan Pahlawan Salju dan Tentera Bara. 2. Kacau tangan dan deck lawan dengan Boboiboy Blaze, Papa Zola dan Rok Taroka dan Tok Taroka. 3. Kawal kelebihan Osom dengan Yaya, Ying, Rokiah dan Tok Rok dan Papa Zola. Highlight dan fokus strategi kita adalah 1. Kawal tempo, dia menang slow-slow tapi konsisten. 2. Bagi tekanan, tekan lawan sampai diorang tak ada pilihan. Dan 3. Kunci final attack, pegang banyak-banyak kad dan senang menang Osom, lawan tak boleh buat apa. Kalau kena dengan gaya, dapatlah finishing dengan watak utama kita Boboiboy Sopan dibantu oleh Boboiboy Solar dan Boboiboy Taufan.